Allahu Akbar. Oh, berarti bawah. Berarti bawah ya. Malam-malam ni kita duduk bawah ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syamsullah, menerusi majlis, menerusi ceramah kita pada malam ini. Baru saja kita mendengar yang berhormat Dr. Afif Bahauddin, Ahli Dewan Undangan Taman Medan, Selangor. Dia pernah, sebagaimana yang dia katakan, dia pernah menjadi adun di Pulau Pinang dan juga ahli parlimen di Pulau Pinang. Tadi kita juga mendengar 3 penceramah yang hebat. Yang pertama Tan Sri Rahim Tambici. Yang kedua Fadil Datuk Idris Ahmad. Yang ketiga tadi Tuan Mushi Adun dan semua petugas-petugas, pendengar yang hadir, semua tiktokers yang begitu setia mengikuti ceramah kita di sepanjang kempen N48. Pasti ada banyaklah cerita dia. Hari ni nak ulas apa yang dibagi oleh penceramah-ceramah kita sebelum ini. Sebab kita tinggal 4 hari lebih kurang. Hari ni Isnin kira dah habis dah. Pukul 12 tadi tak ada orang kempen lepas ni. Ni ceramah Patilah ni malam ni. Esok Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 4 hari lagi. Jadi 4 hari lagi kita nak mengajak pengundi-pengundi di N48 Air Kuning ini supaya semuanya keluar pada 26 hari bulan ini dan mengundi Perikatan Nasional memilih Ustaz Muhaimin Abdul Malik sebagai calon kita. Pasal apa? Ujian yang pertama mudah sekalinya kan, sebab yang pertama apabila kita pilih PN Ustaz Muhaimin, Kerajaan Perak akan melantik seorang lagi petugas untuk orang di Air Kuning ini, iaitu pegawai khas MB. Sebab di Perak ni semua sekali dun pembangkang. Kita di Perak ni ada 26 dun pembangkang yang daripada Perikatan Nasional. Jadi Menteri Besar melantik seorang pegawai khas. Dia bagi gaji 5,000, dia bagi pusat khidmat melaksanakan kononnya nak menolong wakil rakyat yang ada. Jadi kalau pilih Dr. Muhaimin, kita dapat 2 orang petugas untuk berkhidmat di Dun Air Kuning ini. Kalau pilih Barisan Nasional, hanya Barisan Nasional saja. Bila pilih Barisan Nasional, satu tadi yang kita nampak bahawa dia tak akan membawa suara rakyat. Sebab apa? Dia kena ikut bos dia, DAP. Isu utama, isu babi di sini, memang Barisan Nasional tak akan bawa. Betul tak betul? Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang paling mudah yang kita kata, dulu walaupun PFX kata dekat pilihan raya, jangan umum peruntukan. Betul tak? Tapi kita tengok KPKT Menteri turun Menteri Besar berapa kali dah mengumumkan peruntukan ni berapa juta. Betul? Jadi kalau pilih Dr. Muhaimin, Ustaz Muhaimin, senang saja esok. Dia kata okey, saya nak tuntut sekali yang dijanji oleh menteri, buat ni berapa juta, buat ni berapa juta, nak perbaik belah babi ni berapa juta, minta saja. Betul tak betul? Mudah kerja dia dan mudah kebaikan dia untuk orang Air Kuning ini. Dan yang ketiga, dia kata insya-Allah kalau duduk di sana nanti kita nak beri isyarat. Isyarat kepada seluruh Malaysia, negeri Perak sekarang ni, seperti mana yang Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Derih kata tadi. Kan kita sekarang ni ada 26 orang, tak cukup 4 orang. Dia bagi rehat
saya patih 6 bulan duk ketak kaki lah dia duduk sidang ni kan. Nak bercakap tak boleh. Jadi kalau mai 27 orang, jadi 27 orang, 3 orang saja lagi. Kita pertahankan 27, tak susah untuk kita cari 3 untuk kita membentuk kerajaan yang baru pada pilihan raya yang ke-16 ini. Boleh ke tak boleh? Harapan kita ni Marco, harapan kita ni sekarang ni, kita nak orang UMNO mai kat kita ya. Nak suruh orang UMNO sedap. Bukan patih kata ni. Tadi kita dengar Tan Sri Rahim Tambici bagi tahu. Dia bekas pemimpin UMNO. Dia tahu, dia kata UMNO dulu tak sama dengan UMNO sekarang. Bukan patih kata, dia kata, betul tak betul? Saksi tadi dengar, dia kata UMNO dulu bukan UMNO sekarang. UMNO dulu ada wawasan nak bawa rakyat ke mana, nak bawa negara ke mana, nak bawa Bumi Putera ke mana. Bumi Putera miskin, tak reti nak meniaga. UMNO dulu buat dasar ekonomi baru. Semua tender, semua apa bagi dekat Bumi Putera. Betul tak betul? UMNO dulu Tun Dr. Mahathir nak meletakkan, walaupun tak jadi, dia kata ni wawasan 2020, nak menjadikan negara kita ni negara perindustrian. Sebab itu banyak daripada kawasan-kawasan kilang daripada Jepun mari, kilang daripada Amerika mari, dan kita dengar rakyat kita ni, anak-anak kita kerja kilang gaji besar. Betul tak betul? Bukan Pak Di kata, Rahim Tambici kata. Bukan saya kata kat dia, dia kata saya kata kat dia. Ni. Betul tak? Tapi sekarang dia kata apa? Wawasan UMNO sekarang ini, apa dia? Untuk mengkayakan temolok pemimpin dan tidak ada lagi dasar Islam, dasar Bumi Putera, dasar nak membawa negara. Betul tak betul? Kalau dia kata nak bawa Islam, lepas pilihan raya itu, dia bertanding solo. Kan, dia bertanding solo. Barisan Nasional solo, walaupun ada MCA dalam. Kita, Perikatan Nasional, dan juga PH. Dalamnya ada PKR, PAN, semua parti serpihan lah. PH ni semua parti pensulat, DAP yang dominan. PKR pun serpihan. Betul tak betul? Kecewa dengan ni, puji sangat Bang Non pada kata tadi. Kan, PAN serpihan. Betul tak betul? Itu semua serpihan ni duduk. Orang-orang kena buat serpihan, kecewa, duduk selungguk. Kita boleh dapat apa? Kita bertanding 3 tu. Pusat tak boleh bentuk kerajaan. Perak, Pahang tak boleh bentuk. Kita dah ulang banyak kali. UMNO sebagai memperjuangkan Islam, memperjuangkan bangsa Melayu lah kosong nak dia, Parti Pertubuhan Melayu Bersatu. Nama dia tu, Pertubuhan Melayu Bersatu. Sebelum pilihan raya dia kata apa? No Anwar, no DAP. Di sini kami ada 26. Dia menang 9. Nak tubuh kerajaan nak kena ada 30. Ni, PH ada 24. Pada masa itu UMNO ada pilihan, Datuk Sahrani ada pilihan nak bentuk kerajaan dengan Melayu ke, nak bentuk kerajaan dengan DAP. Tapi dia pilih duduk dengan DAP. Itu dia kata dia kuat, dia duduk dalam kerajaan. Gabungan yang paling lemah dalam pilihan raya dulu Negeri Perak, dia kata dia kuat, dia dapat 9, kita dapat 26, PH dapat 24. Dia lemah tu, dia pergi pilih duduk bersama dengan DAP. Betul tak betul? Hari ini, dan poin yang ketiga yang dikatakan oleh Tan Sri Rahim Tambici, bahawasanya, dan kita semua boleh menilai, bahawasanya UMNO sekarang ini, pemimpin-pemimpin UMNO sekarang ini adalah mengikut telunjuk DAP. Betul tak betul? Hari ini jenuh dia bakat tukmat timbalan Presiden UMNO. Kita tak bersama dengan DAP. Kita tak bergabung dengan DAP. Ni, Parti Jabar kalau tak bersama dengan DAP, sila keluar daripada ni Pakatan bersama dengan DAP dalam negeri Perak. Esok keluar tengok. Berani tak berani? Tak.
Ni. Kalau tak bersama dengan DAP, sila keluar ni gabungan dengan PH di pusat. Jatuh dah kerajaan. Ini dia tu pasal belajar daripada guru. Cakap buka mulut mohong, buka mulut mohong. Dia pun nak jadi mohong. Nak mohong orang sini. Orang sini cerdik. Dia bersama dengan DAP sekarang. Betul ke tak betul? Lagi satu contoh ni dulu. Kita pilihan raya yang ke-15 sini, Marco. Ni, donai kuning ni. Kita bertanding PH, BN, PN. 3. Betul tak? PH ada DAP, BN ada UMNO, PH, PN ada kita. Hari ni BN ada lah, PH ada lah. Siapa kata saya nak berbaik dengan ni? Inilah Tunku Haji Hadi pakai serban fitnah. Ni sama ni sekarang. Siapa kata saya baik dengan DAP? Ni DAP tak kendai ni. DAP nak bersama dengan UMNO lah, betul tak betul? Anak cacing dalam kopi, pagah cacing dapat DAP. Ingat sini. Ini kita kena tengok mainan dia orang sekarang. Tak apa. Kan, sekarang ini kita nampak perjuangan dia tu bukan perjuangan berdasarkan bangsa, bukan perjuangan nak jaga agama, perjuangan dia nak menjaga kedudukan. Sebagaimana kita dengar cerita-cerita lama, Tan Sri Mahyudin pun bercakap, Tuan Guru Haji Hadi pun bercakap, ni Zahid Hamidi pengurusi UMNO, ni dok kilit file ni, betul tak betul? Betul. Saya boleh duduk bersama dengan BN dengan syarat 47K hilang. Betul tak betul? Kami memperjuangkan rasa. Esok 47K hilang. Percaya tak? Ni. Bahaya kita bagi kerajaan macam ni. Bukan untuk rakyat. Kan? Ni lagi satu pada nak bagi. Kan? Yang tadi dia cerita. Cukup bahaya. Kita ni cukup sedih. DAP ni, dia memperjuangkan untuk bangsa dia. Bangsa DAP. Yang bersama dengan DAP, dia perjuangkan bangsa dia. Walaupun bangsa dia melanggar undang-undang. Satu. Dan yang kedua, dia cuba memperkasakan untuk dia menguasai Malaysia. Kena sedar. Tadi Rahim Tamisi dah cakap. Contoh yang pertama, yang tengah heboh berlaku di Raub. Mereka ingat 5,000 hektar. Berapa semua? 15,000 hektar. Tanah Musangking, kerajaan ambil, tak apalah kita berdiri. Nak suruh kita ikut dia. Bila orang tebang, ni tanah kerajaan. Mahkamah jatuh hukum, siapa yang bela dia? DAP. DAP membela pesalah bangsa dia. Datang saya nak menjadi orang tengah. Nak membetulkan orang yang buat salah. Begitu juga yang kata kibar bendera yang mengakibatkan Patih kena gantung. Kita dah Patih ulang berapa kali dan semua ni beri ulang dan Patih nak menyeru sekali lagi. Bukan mengasuk, menyeru sekali lagi seluruh rakyat Malaysia. Tak kira Cina, India, Melayu khususnya sebagai tuan tanah asal negara ini. Wajib mempertahankan kedaulatan negara kita. Kedaulatan negara kita salah satu simbol kedaulatan negara kita apa dia? Bendera. Sebab tu zaman Rasulullah pun perang, nak pergi perang tu. Okey, cara kawan ni pegang bendera. Perang Muqtah, dia ulang kat nama tak ingat dia pegang. Okey, kata ni sahabat ni pegang bendera. Kalau dia kata sahabat ni jatuh korban, kawan ni ambil. Sebab nak mempertahankan kedaulatan. Sebab tu dia kata dia pegang dengan kaki tangan kanan. Kena tetak kaki dia. Dia ambil lagi kaki kiri. Kena tetak ni. Dia ambil ni lagi. Dia bubuh kat sini. Mempertahankan kedaulatan. Kena pancung. Kawan mengambil lagi. Mempertahankan bendera. Ini kedaulatan. Lambang kedaulatan. Dan kita sebagai pembuat undang-undang nak menjaga kedaulatan ni, kan kita letakkan ada satu undang-undang. Sekejap saya. Aku dah tengok jam, tu lari ya mun. Kita ada undang-undang. Betul tak? Undang-undang yang dia kata kita ulang dengan jelas.
siapa juga yang mengibar bendera asing, orang Malaysia ke, orang luar ke, di tempat awam, tak ada satu mengibar dengan tu, adalah menjadi satu kesalahan. Mereka buat mari kapal tentera Cina masuk dekat Pulau Pinang, bawa bendera pergi sekolah. Anak Cina, anak sekolah pegang bendera Cina, kibar bendera Cina. Bila orang tanya pasal apa? Oh, ini pelajar Cina yang belajar di Malaysia. Tutup kes. DAP. Mana suara UMNO? Mana suara UMNO? UMNO ikut siapa? Hamdab. Mari kat sini. Parti pergi kata. Satu parti pergi ajak di luar dan ajak di dalam. Kan? Tak, dia bukan nak mengibar tu. Dia membela lagi pembuat salah yang mengibar bendera. Sampai sekarang tak kena tangkap. Sebaliknya mendesak dewan. Parti kata mendesak dewan lah. Dia lah. Kan? Sebab tadi Dr. Hafiz dah ulas yang sokong usul untuk parti dilucutkan digantung daripada menghadiri dewan. Dia duduk tengah bersidang. Masuk hari pertama tak boleh masuk arah dewan. Sampai sekali lagi sidang tak boleh masuk dewan. Tak tahulah elong kena potong ke tak, wallahualam lagi. Tak tahulah baru kena potong ni. Tu memang usulnya apa? Parti Bangkit tu lah cerita ni. Ni, siapa-siapa yang sama kulit dengan saya. Cina pun ada sama kulit dengan parti, betul tak? Ha? Yang sama mata dengan saya, yang sama darah dengan saya. Ada sama darah warna hijau. Kita yang warna hijau. Mereka warna kan? Hal lain semua merah. Bangun kita menentang pengkhianat. Dia kata kat parti mengasut. Mengasut siapa? Yang dia terasa tu pasal apa? Dia nak marah pasal dia membela pembelok penentang undang-undang bangsa di AP yang datang mengibar bendera. Dia membela itu. Bila parti ajak mari kita menentang, dia marah dan dia ajak UMNO sokong. Betul tak? UMNO pergi sokong. Ni kita tak boleh harap. UMNO dulu okey, UMNO sekarang. Sebab tu pengundi-pengundi orang-orang UMNO sekarang ni parti berjeru sungguh-sungguh lah. Bukan dah dia tak memperjuangkan, korbankanlah kesayangan kita kepada UMNO macam Datuk Rahim Tabici tadi. Banyak ni pemimpin-pemimpin UMNO, jumpalah veteran-veteran UMNO. Dia cukup kesal dengan apa yang berlaku. Dia sayang dengan apa berlaku. Hari ni dia pergi mengata ada Tok Mat pun kata macam tu, Sakrani pun kata macam tu, Datuk Amat Berhormat tu Sadi dan juga Zahid kan mengatakan dia tak bergabung dengan UMNO. Hari ni dia kata tak bergaduh dengan UMNO. Nih, di bawah juga ni. Bawa orang UMNO dah bercakap di belakang ni. Hamdab mantap. Siapa kepala dia? Ngak komen belakang ni boleh ikut orang UMNO, boleh tengok gambar. Ngak komen boleh bawa orang UMNO mengaku Hamdab mantap. Hari ni dia kata dia pimpin. Ngak komen seorang pun tak boleh nak kontrol. Betul tak betul? Lagi yang paling sensitif, kita ambil tanah tadi, yang kata tadi. Dan yang berlaku di Perak. Kita kena betulkan keadaan ni orang sini kena tahu. Tanah Rizak Melayu. Orang putih dulu tahun 14 lagi, 1900 awal-awal lagi. Dah tahu dah orang Melayu ni suka jual tanah. Kalau ada ni tanah dalam Malaysia ni sebelum merdeka, pesanan Raja-Raja Melayu, kalau ada 100 ekar, 1000 ekar tanah, 500 ekar untuk tanah Rizak Melayu, 500 ekar lagi bagi geran putih, hampa berebutlah. Tanah Rizak Melayu tak boleh tukar, mesti tukar sama Melayu saja. Di Perak berlaku tanah atas nama Rizak Melayu, dia bubuh nama bertukar nama atas nama bukan Melayu. Khianat tak khianat? Yang tukar siapa dia? Yang berkuasa siapa dia? Nak tukar nama tanah, nak berubah mana? Balik kepada Menteri Besar tau. Takkan nak hilangkan kes macam kes ini dah dibawa mahkamah, tak boleh komen. Kemana keputusannya? Bukan sikit, 1000 ekar. Alhamdulillah di Pahang, bawah duli tuanku. Ni, kita tabik. Daulat tuanku. Kita harap di Perak, rakyat Perak dan ke bawah duli tuanku yang kami rakyat sayang kepada tuanku. Ini tanah menggantikan kedaulatan kita. Kita boleh serah.
Kan? Pada dengar sini, orang sini banyak lagi tanah. Ni, bekas tentera. Yang ada bekas tentera. Dah lah 20 tahun. Tak ada bekas tentera sini tak? 20 tahun. Kan? Duduk dalam hutan. Lawan dengan Khomeini. Ada kawan yang kena potong kaki. Mereka pergi kata tadi duduk cerita Khomeini. Apa? Pejuang. Salah satu pejuang. Kan? Salah satu yang dia bawa jah pasal kata siapa bawa Abu Cimping balik. Bukan nak cerita resi. Siapa bawa Abu Cimping balik? Pakcik tanya. Kan? Apa kepentingan Cimping dengan Malaysia ni pasal bawa dan berlaku pada musim DAP dalam kerajaan? Kita kena sedar. Mana seorang UMNO yang kata membela? UMNO dulu bagus. UMNO sekarang ni. Ni, tuan-tuan ni sekarang yang menyokong UMNO ni. Kalau menyokong UMNO lagi, pakah dalam pilihan raya ni lagi, pakah Barisan Nasional, berarti bagi kuasa kepada DAP. Ni, bila dia duduk dalam kerajaan, bagi Menteri KPKT tadi, dia nak ulas sikit. Walaupun dia dah bagi, dia jadi menteri. Dan dahlah kita jadi menteri pun tanah Rizal Melayu boleh bagi kepada bukan Melayu. Dia jadi menteri ni, tanah Kampung Baru Cina, ada 60 Kampung Baru Cina. Patih ada dalam ucapan Patih nak sebut dalam dewan ni, tapi tak kesempatan. Dia bagi, kalau tidak memang Patih nak bagi. Ada ni di Perak paling banyak sekali Kampung Baru Cina. Di Bapan ni ada 80 ekar yang telah digazetkan di bawah untuk KPKT bawa sebagai warisan UNESCO. Warisan UNESCO berarti nak meletakkan ni tanah kawasan Kampung Baru Cina ini tak boleh disentuh oleh kerajaan tempatan. Nak minta kena minta dekat UNESCO nak buat apa kawasan tu. Yang sini di dalamnya adalah Kampung Baru Cina tu sejarah dia macam mana Marco Melaka ada tak? Komunis berkat komunis. Buat Marco kata nak menyekat daripada kegiatan komunis buat Kampung Baru Cina. Dan Kampung Baru Cina sebahagiannya tanah Rizal Melayu. Tanah kita dia pun nak ambil, kena sedar lah ni. Ada seorang no. Mereka nak bagi kekal, nak buat pula sebagai kampung di Kuala Lumpur tu kampung apa? Kampung Sungai Baru. Nak buat pula akta ataupun URA, Urban Redevelopment Act, akta pembaharuan semula bandar. Nak bagi tahu. Ni kawan-kawan UMNO lah. Maksudnya kita tengok orang Melayu kita flat lama, duk Kuala Lumpur, duk Ipoh, duk Alor, duk bandar-bandar. Flat lama, kan? Jadi lama, tanah lama. So dia pun nak membangun, nak kena ambil. Contoh, ni buat flat lama ni nak kena ambil. Katalah 1000 flat sini. So semua nak kena ambil. Kalau ikut akta lama 1000 orang kena buat, baru boleh ambil. Kan? Ambil pun dia bagi harga lah. Kan? Tanah, kita katalah tanah tu dah jadi 3 generasi dah. Lama kan? Dia beli dulu mungkin 30,000. Mereka nak bayar 300,000 banyak lah kan? Bunyi banyak 300,000. Lepas tu dia buatlah flat pula macam-macam ataupun apartmen mewah harga 800,000. Duit dapat 300,000. Bahagi 6 orang, tinggal 50,000 seorang. Tu hampa nak dah rumah ni, nak beli dengan apa? Itu kita kata akta ni bahaya, nak mengusir orang Melayu keluar daripada bandar. Wahai UMNO, kena sedar ni, mana suara kamu? Ni orang kita. Tu yang kita turun Kuala Lumpur ni, dah heboh lah ni. Kalau sini Kampung Sungai Baru ni tak sedar, kita sedar tak apa, sayang nak selamatkan UMNO. Tapi selamatkan bangsa dan agama kita dia lebih besar daripada nak selamatkan tu. Marco tengok jam 2-3 kali lah dekat pukul 12. Jadi tak apa, esok kita sambung lagi. Kan, esok kita sambung lagi. Marco, kena lagi 12 sampaikan minit lagi. Aduh, letih kena lah tengok jam. sampaikan kepada orang-orang sini. Sayanglah negara kita. Kan, sayanglah ni, kita mari berjuang ni, mari daripada Pahang, mari daripada sebenar, mari daripada Gombak, mari daripada apa, nak tolong, nak bagi tahu kita supaya kita kena berubah. Tadi yang dibawa oleh Doktor Adun ni kena ada penyatuan Melayu, penyatuan ummah. Hasil daripada berpecah dan perintah inilah melihat negara kita ni dijajah berapa ratus tahun. Kan?
Satukanlah balik. Kita tidak meminggirkan, tapi kena ada batasan kemerdekaan sebagai yang disebutkan tadi, keistimewaan orang Melayu, bahasa Melayu. Ni kita nak buat pelajaran Melayu, dia buat UEC. Kita iktiraf pula, UMNO iktiraf pula. Tolong jawab. Ni Pakcik ingat nak bagi isu babi tadi yang dia jawab dalam cerita tu. Dia tanya masa Pakcik Esko. Pakcik Esko tu kan teruk-teruk lebay pun Pakcik Esko kan. Esko pertanian. Dan banyak cerita yang kita buat pembangunan tentang ni. Jadi itu Pakcik nak sampaikan. Faham-fahamlah, dengar-dengarlah. Dengar-dengarlah, tak payah terpengaruh. Dia bagi duit ambil, dia bagi gula kacau, dia bagi apa semua, tetapi adalah lebih baik untuk ni rakyat Dun Sungai Baru ni, Dun Air Kuning ini memilih Ustaz Muhaimin daripada memilih doktor daripada Perikatan Nasional yang dia tidak akan bersuara isu babi. Dia tak akan bersuara isu ni jen ke kampung apa ni. Dia tak akan bersuara air sungai kapal ni tak boleh nak mandi. InsyaAllah Ustaz Muhaimin akan bersuara dan insyaAllah kita lebih baik untuk Dun Air Kuning dan untuk negeri Perak. Kan? Marilah kita sama-sama berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم. Engkau ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa zuriat keturunan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau bukalah pintu hati pengundi-pengundi di Dun Air Kuning ini, khususnya yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat yang mana betul dan yang mana salah ya Allah. Ya Allah, mereka ini dan kita semua di depan nanti akan bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka ya Allah. Jauhkanlah kami bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin yang bersama dengan DAP ya Allah. Bukakanlah pintu hati mereka supaya 26 hari bulan ini keluar mengundi dan mengundi Perikatan Nasional ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau berilah kemenangan kepada Perikatan Nasional dalam pilihan kecil yang akan diadakan, yang akan membuang undi pada 26 hari bulan nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau bantukanlah kami ya Allah. Sesungguhnya kami ini lemah ya Allah. Engkau bantukanlah seluruh umat Islam di dunia ini ya Allah, khususnya kawan sahabat-sahabat kami di Gaza, Palestin ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa azillah syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'adin. Allahumma ja'alna fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badik syamlahum wa farrij jam'ahum wa syatik kalimatahum wa zalil aqdamahum wa salit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujri ashab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim ihzimhum wa ansurna alaihim ihzimhum wa ansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perikatan